Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah akan membuat video post tentang bantu mula. Nama saya Patricia bin Syahranis. Hari ini saya akan menerangkan barang yang ada di peti pertolongan cemat. Yang pertama, kita ada plaster untuk menutup luka yang kecil. Yang kedua, minyak cat kapak untuk luka yang ringan. Peti pening kepala dan Cleano untuk mencuci luka-luka yang ringan. Dan kain andong untuk luka yang berat seperti patah tangan dan lain-lain. Cotton bud untuk mencuci luka-luka yang kecil menggunakan cotton bud. Dan ni paracetamol untuk pening kepala dan lain-lain. Emergency blanket untuk mangsa yang sejuk jika berada dalam sesuatu yang tu. Antiseptik untuk melecom, melecek dan lain-lain. Ada orang jatuh. Anduh mana anduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amni dan Mira binti Hazman. Hari ini saya akan membuat ikatan anduh lengan. Okey, ikatan anduh lengan ni hanya untuk sementara sahaja. Tidak jika anda mempunyai kesan sampingan, sila pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan. Ikatan anduh ini memerlukan ikatan buku sila yang ikatan ini boleh dibuka semula. Pastikan mangsa anda di dalam keadaan yang baik dan tidak terlalu parah. Jika terlalu parah, silalah pergi ke hospital atau klinik secepat mungkin. Okay. Pastikan mangsa anda bereaksi ketika anda membuat ikatan ini. Adakah anda okey? Okey. Mari kita pergi hospital cepat. Ada orang lemas. Tolong. Biar saya tolong. Nama saya Nano Azara. Hari ini saya akan tolong orang lemas. Pertama sekali kita perlu tepuk bahu mangsa dan dongak sedikit. Dan tepuk lagi sekali. Tanya. Cik. Tak ada respon. Tadi kita perlu buat CPR. Tangan lemah perlu di bawah tangan kuat. Kita perlu buat pusingan CPR sama pusingan yang kelima. Cik. Alhamdulillah. Ada orang jatuh bagi kepala. Okey, sabar duduk. Okey. Yang pertama, kita akan menggunakan betangkan kain anduh dan lipat sebanyak 3 kali. Dan nama saya Dr. Fasihah binti Zahari. Dan bawa daripada ni kepada kepala mangsa. Sakit. Kena tak? Kena. Lepas tu kita akan bawa benda ni ke belakang. Sakit. Okey. Dan kita akan mengikatkan dengan ikatan buku sila. Dan kemaskan je. Dan benda ni kita akan bawa ke depan. Okey tak? Okey. Lepas tu kita akan lipat bagi belakang. Masukkan je. Dan inilah hasilnya. Sekian daripada kami. Bye.